Selamat datang ke tutorial etika pemakaian graduan dan tata cara pemakaian jubah convocation. Semua graduan yang menghadiri istiadat convocation Melaka International College of Science and Technology mesti mematuhi peraturan dan kod pakaian yang ditetapkan. Langkah pertama, pakaikan jubah pada badan anda. Langkah kedua, lekatkan velcro yang sedia ada atau butang penyangkut pada jubah supaya kelihatan kemas. Langkah ketiga, hood hendaklah diletakkan di atas bahu dan disangkut pada butang yang disediakan. Pastikan warna hood mengikut ketetapan fakulti. Langkah keempat, pakai topi mortaboat di atas kepala bagi graduan diploma sahaja. Langkah kelima, letakkan selimpang di bahu kanan dengan kemas. Pastikan tidak berpintal atau terlipat. Peringatan mesra untuk graduan, anda tidak dibenarkan menggosok jubah dan hood. Pastikan jubah dan aksesori yang dipinjam berada dalam keadaan baik ketika pemulangan. Sebarang kerosakan akan dikenakan denda.